Azri. Aku jual kereta Nissan Skyline R34 ni harga ratusan ribu yang tersebut secara tunai. Aku terima nikahnya Nur Skyline R34 Brian Choi dengan nilai ratusan ribu harga tersebut. Dengan harga tersebut. Sah tak? Sah tak semua? Sah. Sah. Alhamdulillah. Payment, come here. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Mama tengok ni bukti-bukti tapi saya tak boleh tunjuk. Nilai nampak bukti. Bella Alia Empire. Okey. So, buat apa depan ni? Doa jalan kaki je lah dah jual kereta tu. Kan. Balik ah. Kata aku sekarang ni. Okey guys, Lip. Apa ucapan untuk pemenang Lucky Draw? Bagi menang Lucky Draw, ucapan dia kalau boleh jual balik. Ambil balik. Kalau boleh tak ada lah. Okey. Tak ada lah. Apa yang dapat tu simpan baik-baik. Kereta ni dia tanya dia, setakat yang Bella bawa ni rasa paling jauh dia pergi main Sekedang setakat ni. Itu yang paling jauh. Lepas tu dia dah simpan dalam ni je. So jaga baik-baik lah. Jadi M ni agak manja sikit lah. So jaga baik-baik. Kalau rasa tak boleh jaga, jual. Baik. Dia dekat aku. Dia dekat saya. Tapi secara jujurnya, kereta ni dengan R33 saya, jujur lah. R33 saya laju lagi. Sombong amat. That means kereta R33 saya memang hentak ya. Yang ni memang owner perempuan. So dia lembut sikit lah. So kalau cakap pasal kelajuan, siapa yang menang kereta ni, tiba-tiba kata, Farid, jom race. Bak datang. Kalah bakat kereta pun tak ada hal ya. Sebab saya jamin kereta saya R33 lagi laju pada kereta ni. Stay tune. Nissan Skyline R34 dijadikan grand prize untuk Malaysia Modified Festival nanti. Banyak nama-nama besar. Hampa tengok nama-nama besar yang kita bawa daripada KL, seluruh Malaysia. Ni saya nak pergi Johor pula. Alif Irfan dan Bella. This time, dia will make it happen. Sakit or not, dia sampai, dia akan usahakan. Drift. Dia akan masuk competition drift yang diorganize oleh Bullseye. Dan kalau hampa yang mana nak taxi ride dengan Alif, mungkin Alif buka hanya 2 slot, 3 slot saja. Itu yang rezeki lah siapa yang berpeluang taxi ride dengan Alif. Bayar 2,500 dia bawa. Kenyang kan? Free je, tak bayaran pun. Tapi dia akan ambil 2-3 orang sahajalah. So dia akan bawa turun juga 5, 6, 7 biji kereta penuh loader ke event kita nanti. Confirm sah Alif turun beserta dengan Kak Bella. Dan Alif, andai kita tarikh hari ni, aku push drift betul-betul, InsyaAllah event tu nanti kita tandem sama-sama. Tapi aku depan, belakang. Okey. Aku memang suka belakang. Okey, hang depan, aku belakang. Tak apalah, kau belakang nanti tak syok. Biar aku belakang. Kau ikut. Weh, footage tu mahal guys. Di mana anak hantu Kelantan, anak hantu Penang, tandem, handsome. Jumpa di sana, okey? Dan shout out to Tunika Perfume kerana menjadi kita punya official main sponsor. Ni, kereta ni takkan dapat tanpa kita punya official main sponsor. Boleh tak follow bos Tunika ni? Dia kata dia nak follower sama macam Alif Irfan kalau boleh. Allah, mudah-mudahan. Saya jumpa di sana. Assalamualaikum.